Tapi sebenarnya tak semua orang mampu untuk menyantuni mu'alaf ni lah. Kita akan terkesan bila kita rasa kita yang kena selesaikan masalah dia. Mu'alaf merujuk kepada individu yang baharu meluk Islam. Mereka memasuki fasa baharu di dalam hidup mereka dan memerlukan pelbagai bantuan dan sokongan daripada masyarakat sekitar daripada pelbagai aspek termasuk pendidikan, kebajikan serta sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar serta penonton Hidayah Podcast. Alhamdulillah kami kembali lagi. We are back in business setelah sekian lama kami berehat. Kali ini kami kembali dengan wajah baharu, dengan topik-topik yang lebih merangsang minda serta tetamu jemputan yang berpengalaman luas. Okey, baik. Untuk episod kali ini, anda bersama dengan saya, Rafiq Muttalib, sebagai host untuk episod kali ini. Hidayah Podcast, buka mata, buka hati. Hidayah Podcast, buka mata, buka hati. Hidayah, Hidayah, suara yang menyapa. Hidayah, Hidayah, kisah yang mengubah. Real talk, real faith, kita jalan bersama. Hidayah, Hidayah, dari gelap ke cahaya. Untuk makluman semua, Podcast Hidayah merupakan sebuah inisiatif di bawah Hidayah Center Foundation dalam menyemarakkan aktiviti penyampaian Islam serta santunan mu'alaf menerusi platform podcast. Baik, untuk episod kali ini kita akan mengupas sebuah topik yang bagi saya cukup-cukup berat dan juga cukup-cukup penting untuk diambil cakna oleh kita semua, iaitu berkenaan dengan santunan mu'alaf. Baik, untuk episod kali ini kita bawakan seorang figura yang bagi saya cukup-cukup luas pengalamannya, ya, dan juga beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar yang terlibat aktif di dalam aktiviti menyantuni mu'alaf serta merupakan pengurus Hidayah Center Foundation cawangan Kuala Lumpur, iaitu Cik Nur Ain Sumayah ataupun dengan nama glamournya Cik Su. Apa khabar Cik Su? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Macam mana sekarang kata aktiviti dakwah dan juga santunan mu'alaf di Hidayah Center Foundation Kuala Lumpur? Sekarang Alhamdulillah kita biasa-biasalah masih aktif. Kita ada kelas-kelas untuk non-Muslim dan juga mu'alaf. Okay, baik. Untuk makluman semua para pendengar juga penonton, Cik Asu merupakan seorang da'i dan juga seorang mu'alaf. Jadi untuk episod kali ini mungkin kita boleh dapatkan dua perspektif berbeza berkenaan dengan santunan mu'alaf. Yang pertama mungkin kita boleh dapatkan perspektif daripada da'i itu sendiri, dan yang kedua kita akan dapatkan perspektif daripada mu'alaf itu sendiri. Bak kata orang kampung saya lah, kill two birds with one stone. Okay, Cik Su, bila kita berkata berkenaan dengan santunan mu'alaf, pastinya dan juga bila kita berkatakan berkenaan dengan pengalaman Cik Su di dalam santunan mu'alaf ni, mungkin boleh kongsikan dah berapa lama Cik Su terlibat aktif di dalam santunan mu'alaf ni lah. Okey, saya sebenarnya santunan mu'alaf ni baru masuk tahun ke-9 lah sebenarnya. Sebab saya baru masuk Islam baru 16 tahun. Lama juga baru 16 tahun masuk Islam. Jadi kalau secara terus menyantuni mu'alaf ni adalah baru masuk 9 tahun lah. 9 tahun. Lebih kurang macam tu lah. Nak kata luas tak luas, tapi kita yalah bergelumbang dengan bersama dengan isu-isu tentang mu'alaf, dan kita nampak adanya kelompongan-kelompongan yang keperluannya berada di situ. Okay, baik. Kalau macam mana mula-mula Cik Su terlibat di dalam aktiviti santunan mu'alaf ni? Apa titik permulaan yang menyebabkan Cik Su, aku macam ni, aku rasa aku bertanggungjawab untuk menyantuni mu'alaf ni? Okey, titik permulaan ni sebenarnya yalah seperti mana tahu, mungkin orang kata sebab awak ni mu'alaf, sebab tu awak terlibat dengan santunan mu'alaf ni kan. Tapi sebenarnya tak semua orang mampu untuk menyantuni mu'alaf ni lah. Saya sebab mungkin saya lah kaunselor berdaftar. Tidak, ilmu yang Allah bagi ni satu ilmu yang tak semua orang dapat sebenarnya, ilmu psikologi dalam kita. Saya sendiri melalui satu kata apa, kitaran psikologi mu'alaf yang orang kata apa masih dalam tahap masih nak memahami psikologi mu'alaf ni bukan mudah. Kan, sebab
dah lah mu'alaf ni lah manusia kan. Betul. Psikologi manusia ada satu dia punya psikologi manusia, dan Betul. psikologi mu'alaf tu sendiri ada khusus. Betul. Dan kalau dalam konteks counselling, kita panggil mu'alaf ni dalam counselling silang budaya. Silang budaya. So mereka adalah golongan minoriti yang mempunyai pendekatan, dan bukan semua orang boleh untuk mampu untuk orang kata apa, mendekati untuk buat membantu daripada sudut kaunseling. Sebab kaunseling itu sendiri adalah proses membantu, bukan menasihati je lah kan. Betul. Jadi bila kata titik permulaan tu, saya rasa macam bila saya sendiri habis belajar daripada degree tu, saya rasa macam bagaimana Allah membantu saya dan membantu saya melalui asbab ilmu kaunseling tu. Saya rasa saya ada peranan. Itu sebagai kaunselor, saya kena membantu mu'alaf lain juga. Sebab tak semua mu'alaf pergi belajar kaunseling kan. Betul. Tapi dia memerlukan bantuan, dia perlukan proses membantu melalui teknik kaunseling. Okay, baik. Bila kita sebutkan pasal kaunseling ni, ada tak mungkin kes-kes ataupun mu'alaf yang mempunyai kes-kes yang berat lah, yang macam mencabar untuk Cik Su kendalikan? Bila kata kes mencabar, semua kes mencabar. Betul. Kalau tak mencabar, tak datang jumpa Cik Su. Betul. Sebenarnya semua kes mencabar lah. Cuma saya boleh adalah satu dua kes yang tak lupa ni. Bukan apa, dia tak boleh lupa tu sebab kita rasa macam susahnya dia ni lalui ujian dia. Macam kita rasa macam terkesan di hati lah. Terkesan di hati ujian dia. Macam kita ada satu mu'alaf ni, saya kenal dah lah dia mu'alaf, masuk Islam satu keluarga. Dia sendiri bergantung harap pada mesin untuk bernafas. Okay. Memang jantung tu dengan bernafas. Dia ada masalah jantung lah. Masalah jantung. Jadi bila saya pergi tu, saya kata macam, macam mana ni dia macam bertimpa-timpa kan. Walaupun kita kata memang kita boleh membantu memahami, tapi itu terkesan tu dah secara personally lah. Saya kata macam mana kuatnya orang lalu kan. Kita ni asbab je kan. Maksudnya kaunseling ni asbab je. Hakikatnya Allah yang bagi bantuan mereka untuk melalui situasi tu. Sebagai kaunselor ni pastinya mungkin dah banyaklah kes-kes yang Cik Su telah pun kendalikan. Jadi bila ramai orang datang jumpa kita dan diorang sharekan ataupun kongsikan masalah-masalah mereka ni, ada tak dia macam mungkin mengganggu fikiran Cik Su sendiri sebagai kaunselor tu? Okay, saya suka sebab saya rasa ramai orang bertanya macam ni kaunselor ni boleh mengendali banyak sangat. Macam ni boleh bersabar. Masya-Allah. Dia sebenarnya macam ni sebab kita tipulah kan, kita manusia kadang-kadang terkesan tu tapi untuk saya bawa balik ke rumah tu maksudnya terkesan, maksudnya ingat sampai tak boleh lupakan tu taklah. Sebab kita sebenarnya memang zaman belajar pun kita diajar untuk kita pisahkan diri kita dengan masalah klien. Sebab kalau masalah klien ni, yelah kita percaya, saya percaya bahawa klien tu itu adalah masalah klien tu. Tapi saya memandang dengan penuh rahmah lah. Kalau dalam pendekatan kaunseling Islam, kita percaya setiap manusia itu mampu melakukan perubahan. Setiap manusia itu ada potensi. Jadi kita melihat manusia, kita melihat mu'alaf, kita melihat orang yang hadir tu, mereka yang boleh melakukan perubahan. Jadi kalau kita akan terkesan bila kita rasa kita yang kena selesaikan masalah dia. Kan? Tapi selalunya saya kata masalah awak ni saya boleh membantu semampu yang had kita lah. Tapi kalau macam lebih-lebih tu nak tak nak memang mu'alaf tu sendiri. Kecuali lah kan kalau orang tu, sebab kaunselor bukannya kadang-kadang orang salah faham dengan fungsi kaunselor ni. Dia ingat jumpa kaunselor dengan orang menasihati semua kan. Nasihat tu salah satu orang kata apa dalam kaunseling tu juga. Tapi dia ada membimbing, dia ada jadi kadang-kadang consultation, dia ada pelbagai step. Kalau orang tu yang datang memang buntu, tak tahu apa-apa,
kita menjadi seorang fesi kat situ. Kita bantu dia untuk meneroka apa isu sebenar dia. Mungkin dia datang dengan isu A, tapi bila kita dah dengar macam ni sesi, rupanya dari isu Z rupanya. Contohlah kan. Ada masalah lain pula. Masalah lain punca dia. Lepas tu bila kita membantu dia untuk memahami isu dia yang sebenar dan di mana masalah dia. Kadang-kadang orang datang masalah tu bukan masalah dia. Sebab masalah orang. Dia masalah orang kan. Tapi kebanyakan mualaf ni adalah perkara-perkara yang tentang keluarga, tentang keputusan dia, tentang kewangan. So dia kena keluarkan, dia kena plan macam mana dia nak selesaikan sesuatu lah. Dia ada mualaf ni kata pelbagai cabaran dia lah. Dan dia bukannya tak boleh nak bergantung sangat pada orang lain, tapi diri sendiri itulah yang perlu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tu lah kan. Jadi mungkin ada tak satu kes-kes yang berkaitan dengan mungkin mualaf tu dia menyembunyikan pengislaman beliau lah. Mungkin ada tak kes yang dikendalikan oleh Cik Su macam tu? Bila kes yang menyembunyikan ni, walaupun saya sendiri sembunyikan isu sembunyikan pengislaman saya, memang saya sendiri sembunyikan 7 tahun. So saya ada pengalaman dalam sembunyikan ni sebenarnya. Tapi saya tak pernah rasa macam, kadang-kadang orang kata dia ni ada pengalaman, boleh rujuk. Bila orang datang saya tak akan samakan langsung saya dengan dia. Sebab setiap mualaf tu dia ada sebab tersendiri kenapa dia sembunyikan. Saya kata dia senang macam ni, dia nak rasa dia fahami je. Memang ada banyak sebenarnya. Ada yang sampai sembunyikan tu dia dah kahwin, keluarga tak tahu pun. Dia dah masuk Islam, dah kahwin, dah ada anak, keluarga tak tahu lagi dia dah Islam. Family dia tak tahu tak tahu dia Islam. Yang tu buat saya rasa macam wow. Macam mana dia sembunyikan? Wow sangat. Macam mana dia boleh sembunyikan tanpa keluarga tahu kan. Ada lagi banyak lagi yang memang sebab tu bila orang first datang saya tanya, keluarga tahu ke? Keluarga, kalau keluarga tahu dia tarik, mungkin keluarga tahu tapi tak berapa nak terima. Okeylah. Biasa kalau keluarga tak tahu lagi, kita akan nasihat dia untuk ambil masa, bersedia mental, fizikal, emosi untuk bagi tahu. Sebab dia je tahu bila dia ready daripada segi emosi, dari segi mental, dari segi dia sebenarnya kan Rafi, bila mualaf ni sebab dia je tahu keluarga dia. Sebab at the end bila dia bagi tahu, dia yang kena berhadapan dengan keluarga dia. Kena tipu lah, tak kena herdik, kena orang kata apa, dicemuh. Dia macam-macam. Mungkin ada peristiwa-peristiwa kata kena pukul, apa dan sebagainya. Tapi itulah ujian setiap orang tu bergantung ke Allah. Allah akan uji seseorang itu mengikut kemampuan dia. Jadi ada orang dia sembunyikan, lepas tu dia bagi tahu family dia. Ada dia kata dia sembunyikan, memang marah, kena pukul kan. Tapi sepanjang saya ni, saya pun sama jugalah, saya pun manusia kan. Allah menghantar mengikut kemampuan saya. Jadi bila yang sembunyi ni, saya belum lagi lah yang sembunyi, saya kena sembunyikan dia. Saya maksudnya cuma dia tanya macam mana dia nak bagi tahu. Walaupun dia rujuk setiap orang kan, tapi at the end kembali pada dia. Kekuatan itu daripada dia. Dia bersedia tak? Apa beza dia bagi tahu sekarang dengan bagi tahu akan datang? Dia je tahu beza dia. Ini yang saya buat. Apa beza saya bagi tahu lepas saya masuk Islam terus bagi tahu dengan saya bagi tahu lepas 7 tahun masuk Islam? Sama je, tak terima. Tapi ada beza. Beza tu adalah saya, persiapan saya, mental saya, kerohanian saya. So itu yang saya berkongsi. Dan sama juga orang yang datang tu, so kita preparekan dia daripada dia kena tahu, dia kena prepare emosi, spiritual, dan dia kena tahulah kan. Tapi sebenarnya go back to Allah lah. Semua tu balik pada Allah kan. Bila walaupun mungkin benda tu, bila kita yakin pada Allah, benda yang kita fikir tu tak jadi pun, dia akan lebih baik lah. Kan, dia akan jadi macam, mungkin kita ingat benda tu macam contoh lah, kita ingat kita kena halau kan. Cerita overthinking kena tarik rambut halau kan. Tapi bila kita yakin pada Allah, mungkin marah, tapi tak adalah sampai kena tarik rambut halau. Tapi yang tu bila mualaf datang tu, kita kena faham dia lah. Kadang sebab saya pernah melalui satu keadaan yang mana kena bagi tahu. Okey, tak apa, saya ada. Tapi at the end kita ada orang ada dia punya prinsip sendiri. Dia tak, dia nak family juga. Kalau dia rasa okey, hadap je. Tak apa, tak kisah, saya boleh je.
up to you. You know better your family. You know better your parents. Tahu sendiri. So itulah yang saya selalu bila jumpa dengan orang yang sembunyikan keislaman. Okay, dia kalau bila kita pasal sembunyikan keislaman ni, dia perlu ada courage lah kan untuk beritahu kaitan dengan keislaman tu, dan juga perlu ada preparation dalam untuk mualaf tu sendiri sebelum dia bagi tahulah pada family dan kenalan. Jadi mungkin sebagai kaunselor, ada tak kes yang berkaitan dengan mualaf ni bila kita dah bagi nasihat tapi dia tak buat pun? Macam mana tu? Cik Su, ada? Banyak ya. Tapi mungkin dekat saya ni saya tak mungkin ada orang lain lah kan. Tapi dengan saya tak nasihat mualaf ni. Okay. Sebab apa saya tak nasihat? Sebab macam bukanlah nasihat, kita akan tahu dia punya cara dia menerima kan. Tapi memang pun ada dia selalu kita kecewa. Kita nasihat dia tak ikut, kita kata kenapa dia tak ikut kita. Saya walaupun kadang-kadang saya jumpa mualaf tu, saya still akan menggunakan teknik kaunseling yang mana saya tahu dia tu adalah manusia. Jadi saya akan paksa dia yang buat keputusan. Sebab kita ada satu teknik dalam teknik kaunseling ni, ada satu teori tu, maksudnya maknanya dia bertanggungjawab atas pilihan dia. So sebab tu saya jarang-jarang orang kata jarang-jarang kecewa dengan mualaf, sebab saya macam dia dah ada beza. Jarang-jarang kecewa maksudnya ada orang dia rasa kecewa sangat, dia dah bagi idea buat mualaf tu, buat ni tapi dia tak buat. Tapi ada orang rasa kecewa, ni malas lah ni nak bantu mualaf kan. Tapi kadang kita lupa dia tu adalah manusia. Manusia yang mempunyai kebolehan, keupayaan. Kecuali dia tak ada keupayaan, mungkin dia perlukan bantuan, kita kena pergi, kena bantu dia. Mungkin dia kurang daripada, susah nak bercakap dengan satu bahasa kan. Mungkin dia kurang fasih dalam berbahasa Melayu. Bukan effort yang lebih sikit. Itu kita boleh pergi assist, bantu dia dekat Baitul Mal contoh kan. Lepas tu dia perlukan pendidikan dan kadang tapi cuma saya rasa antara yang mualaf degil ni adalah pergi, bukan degil maksudnya dia tak belajar. Effort belajar. Dia effort belajar dia macam ada segelintir yang kurang sikit. Tapi kita boleh galakkan. Tapi pilihan di atas dia. Dia kena buat pilihan. Pilihan dia kalau dia memilih untuk tak belajar, jadi bila awak nak belajar? Betul. Tapi dia ada serta-serta time kita kena paksa jugalah. Cuma kecewa tu tak, saya tak ada rasa kecewa, saya rasa marah. Tapi tak adalah terbawa-bawa pun. Kita faham yang mungkin itu dipilih nak menjadi begitu. Kita tak boleh paksa orang kan. Kalau awak memilih begitu, at the end itulah hasilnya. So apa yang awak pilih, itulah hasil yang awak dapat. Dia bergantung kepada diri mualaf tu sendiri. Itu pada saya lah. Setiap orang mempunyai pendekatan berbeza-beza. Betul. Okay, baik. Mungkin kita pergi kepada mungkin satu soalan yang bagi saya agak ekstrim sikit lah. Mungkin ada tak kes berkenaan dengan mualaf ni, dia nak keluar Islam ataupun dia dah keluar Islam, dan macam mana Cik Su kata nak bawa dia kembali ke jalan yang benar? Okay. Menarik soalan tu. Dia orang keluar daripada Islam ni, dia ada banyak situasi dia yang saya berhadapan. Ada satu mualaf ni, dia nak keluar Islam sebab dia tak dapat bantuan. Tak dapat bantuan. Tuan kewangan lah. Tapi dia sebenarnya dah dapat banyak dah. Sekali tu tak dapat. Saya nak keluar daripada Islam. Yang tu kita tahulah tu kenapa kan. So kita counter balik, bawa dia balik lah. Supaya dia tahu yang dia mana. Tapi dia still dengan niat dia lah masuk Islam sebab bantuan. Sebab tu kata faktor masuk Islam tu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Tak kisahlah faktor masuk Islam, asbab apa pun dia masuk Islam tu tak ada masalah. Sebab setiap orang Allah pilih dia masuk Islam sebab kahwin, sebab macam-macam sebab Allah pilih. Tapi hakikatnya kita kena niat kerana Allah. Jadi dia akan mudah perjalanan dia. Walaupun sebab kahwin, sebab kenal sebab kawan dengan orang Islam dan sebagainya lah. Ada banyak lah faktor kan. Dan kalau masuk faktor bantuan,
tu dia akan jadi masalah lah sampai dia tak betulkan dia punya niat. So dia akan mengganggu proses dia. Dia tak pergi belajar, dia pergi belajar tapi sebabkan allowance je. Tapi kita tak boleh nak salahkan, itu adalah carrot untuk mereka pergi belajar. Carrot untuk mereka pergi belajar kan. Pembakar semangat untuk dia pergi ke kelas. So itu satulah. Dan kedua, dia ada situasi yang mana kita memang tahu biasanya yang nak keluar Islam ni, dia adalah isu yang saya hadapi adalah isu yang diri dia yang bermasalah. Dia yang pernah, saya tak tahu apa masalah, sama ada dia editik dadah ataupun dia ada masalah kewangan. Tak tahu. Push kita minta duit. Kata tak bagi duit, saya keluar Islam. Tapi kita bukan bagi duit sebab tu. Tapi nanti besok lusa dia datang balik cari balik kita. So di masa dia terdesak ketika itu yang dia kata dia nak keluar daripada Islam. Itu antara kategorinya. Tapi dia ada kategori juga yang nak keluar Islam ni adalah yang mana dah sama ada anak mu'alaf ke, yang dah lama mak bapak tak praktis Islam, yang kepada dia dia nak keluar daripada Islam. So dia kata dia tak praktis langsung Islam. Yang tu cara dia adalah itu saya sedih. Sebab apa? Kenapa mak bapak masuk Islam tak betul-betul amalkan Islam? Dia beri impak kepada selepas 20 tahun. Jadi benda yang sama jugalah yang saya terangkan kepada orang yang baru masuk Islam ni. Kalau bawa anak-anak masuk Islam, jangan lagi 20 tahun tiba-tiba anak pula minta keluar Islam. So itu antara isu saya ni. Mungkin ada ramai lagi tapi kebanyakan yang minta keluar Islam ni sebab bantuan ataupun dia kecewa tak dapat kahwin dengan orang tu. Tapi sebab tu sekarang bila orang sebelum kahwin cakap tanya je masuk Islam sebab apa. Walaupun dia datang sebab nak kahwin, kita betulkan niat dia. Dan kalau tak dapat kahwin macam mana? Awak nak keluar Islam? So dia macam bagi dia berfikir. Itu cara saya lah. Mungkin selain orang lain untuk kita perbetulkan dia punya niat tu balik. Betul. Okay, baik. Bila saya dengar Cik Su cakap bila orang nak masuk Islam sebab dapat bantuan, mungkin dan juga mungkin nak sebab kahwin, mungkin ni telah jadi satu macam stigma dalam kalangan masyarakat lah, yang beranggapan mu'alaf ni sebenarnya masuk Islam bukan sebab dia betul-betul berminat dengan Islam, tapi disebabkan perkara lain, contohnya macam bantuan dan perkahwinan dan sebagainya lah. Macam mana kita nak menangani stigma masyarakat ni terhadap mu'alaf? Sebenarnya stigma masyarakat ni bukan dalam kalangan orang Islam saja. Saya boleh katakan stigma masyarakat ni ada dalam segelintir orang bukan Islam juga. Yang beranggapan orang tu masuk Islam sebab dia nak dapat bantuan. Dia satu kelebihan lah. Kelebihan Islam ni membantu umat Islam yang lain. Sebab tu kita ada zakat. Zakat tu yang membantu umat Islam yang lain. Stigma ni kita nak ubah, mu'alaf tu sendiri yang kena ubah. Macam mana boleh ubah? Dia kena make sure dia masuk Islam, dia belajar betul-betul, belajar pasal ilmu asas Islam betul-betul. Asas Islam tu belajar betul-betul, kita praktik betul-betul, Allah akan jadikan dia menjadi lebih baik. Kalau kita asas Islam pun kita masih mempersoalkan kan, dia macam banyak, lepas tu pergi tak belajar sangat, belajar sikit-sikit je. Tapi kita cakap macam kita tak praktik dalam hidup kita. Dia akan sebab tu dalam Islam ni kita ada akidah, ibadah, tasawuf. Dia kena tiga-tiga. Dia tak boleh belajar akidah je, ibadah tak belajar, tasawuf tak belajar. Dia tak belajar dua. Dia kena belajar tiga-tiga. Sebab dalam tasawuf tu ada sesuatu yang dia dah ada ilmu tu semua. Tasawuf tu yang mengajar dia untuk rendah diri dengan ilmu yang dia ada. So bila dia dah buat tu, orang bukan Islam, orang Islam sendiri melihat, mu'alaf ni begini. Mungkin ada sebab memang betul pun kadang-kadang sebenarnya zakat tu tersedia untuk membantu tu, untuk yalah kita nak bantu dia daripada, bukan dia menjadi dia ada salah satu tu, ada segelintir mu'alaf ni dia bergantung sampai semua hidup dengan duit bantuan. So itu benda jadi satu stigma lah pada masyarakat. Mu'alaf ni sentiasa dengan pada bantuan je. Tapi sebab tu kata untuk pecahkan ni hanya mu'alaf sendiri yang boleh pecahkan stigma masyarakat. Saya ada satu cerita, Rafi, kalau Rafi nak tahu. Bila Rafi bila Rafi tanya, saya ada satu cerita. Mungkin bila saya adalah berbangsa India kan. Berbangsa India. So adalah di satu tempat ni dia macam mungkin orang yang mengendali tu dia selalu sentiasa dapat mu'alaf India yang minta bantuan semua.
Jadi bila orang tu berjumpa dengan saya, dia kata first time saya jumpa mualaf India tak minta bantuan. Okay. Saya macam, ni stigma orang Islam. Maksud saya rasa macam dia bukan minta bantuan ke tak minta bantuan. Dia isu dia, yelah, orang yang membantu tu pun dia dah give up. Okay. Faham tak? Dia dah give up. Dia macam, sehingga dia buat generalisasi yang semua mualaf India ni sama je. Semua nak bantuan. Semua nak bantuan, semua nak duit, semua macam ni. Saya tak salahkan dia, tapi sebabkan macam mana Allah uji dia dengan melihat, berjumpa dengan mualaf tu juga. Mualaf dia bukan apa, dia nak spesifik kata mualaf India. Saya kan, masa tu saya rasa macam tapi bila saya dapat tu, saya kata dia bukan bantuan tak, tapi bila dapat bantuan tu upgrade diri. Mungkin kita macam ada bantuan-bantuan, kadang perlu upgrade diri. Jangan bergantung kepada tu. Mungkin ada sedikit tu upgrade diri lebih baik untuk beri kembali balik kepada umat. Sebab kita ada peranan kan. So itu benda yang saya terkesan itu. Sebab orang tu bila bercakap tu, maksudnya betapa dia terkesan dengan mualaf India. Dan saya tu, dari situ saya kata mualaf tu yang kena ubah persepsi tu, stigma tu dalam masyarakat. Okay. Saya rasa saya ada satu ungkapan yang kata mualaf ni kita kena, yang especially untuk yang selalu minta bantuan lah, kita kena kita bagi joran, jangan bagi ikan. Mungkin daripada Hidayah Center Foundation sendiri, ada tak inisiatif yang dilakukan untuk kita memperkasakan mualaf ni lah? Sebenarnya dulu Hidayah Center ni bukan perkasa kan, santunan. Dia punya tagline kan, sampaikan Islam, perkasakan mualaf. Bila perkasakan maksudnya empower. Empower tu adalah sebab tu Hidayah Center ni kita galakkan mualaf sambung belajar. Kita ada yang untuk sambung belajar. Saya rasa bukan sekadar di Hidayah Center, saya rasa dia ada di Jabatan Agama pun menggalak mualaf sambung belajar. Diberikan joran lah. Dah bagi sambung belajar, kalau awak tak belajar tak ke mana juga kan. Tapi kadang-kadang itu tak dijadikan daripada ilmu lah. Ekonomi pun sama. Kita ada support perniagaan. Siapa yang memang dalam perniagaan ada. Sebab bila kita dah masuk kepada perkataan perkasakan mualaf, kita bagi joran lah. Kalau dia asyik bagi ikan je, itu yang santunan tu. Dia masuk, dia bergantung, dia nak ikan je, dia lapar ikan. Dia bagi joran tu, dia kena buat effort, usaha. Dia kena buat, sebab tu dia perkasakan. Tapi kadang-kadang ada orang tak faham. Kadang dia kata, saya kan mualaf, saya kena dibantu sampai bila-bila. Betul. Tapi ingat satu benda, mungkin ada mualaf yang mendengar yang perkongsian ni. Ingat satu benda, bantuan 100% daripada Allah. Manusia, Hidayah Center, siapa-siapa, hatta saya sendiri sebagai kaunselor, saya selalu ingatkan, saya ni adalah asbab. Asbab sahaja. Asbab maksudnya Allah nak bantu, kita menjadi asbab memberi bantuan. Tapi hakikatnya yang membantu kita adalah Allah sahaja. 100% kebergantungan kepada Allah. Bila kita cuba bergantung pada manusia, itu yang kecewa. Jadi itulah yang ada kat Hidayah Center. Kita dah ubah kepada empowerment. Empower, Masya Allah. Daripada santunan kepada perkasakan mualaf, Masya Allah. Baik, mungkin selepas lama berkecimpung dalam bidang kaunseling, terutamanya dalam menyantuni mualaf ni, mungkin ada tak selepas Cik Su mengendalikan banyak kes-kes berkaitan mualaf ni, ada tak orang kata perubahan pada diri Cik Su sendiri? Pasti banyak. Dia setiap kali dia macam ni Rafian, setiap kali saya buat sesi kan, saya jumpa klien, saya akan balik dengan penuh, saya kata akan ada satu tarbiyah Allah pada saya. Saya takkan melihat orang yang datang tu bermasalah. Saya akan datang, itulah yang kaunselor dia ajar, melihat manusia ni ada potensi. Jadi melihat manusia ada potensi dan manusia tu datang, saya balik tu dengan penuh rasa tarbiyah lah. Balik kita rasa kita kena nak muhasabah diri kita. Bukannya kita rasa kita bagus sangat, tapi yalah, kaunseling tu sendiri adalah mendengar. Orang kata kemahiran mendengar tu kena baik. Dia tak boleh mendengar cepat sikit,
Tak boleh. Dia kena mendengar dengan baik. Dia kena mendengar dengan actively. Bukan nak selesaikan masalah dengan dia. teliti. Dengan teliti. Apa dia lalui, empati. Meletakkan diri kita di tempat dia. Orang kata apa, bila orang datang kehilangan, ketakutan, ketakutan kehilangan keluarga, ketakutan tu, ketakutan ni kan. Ataupun perasaan dia yang orang kata tak sukar nak difahami. Kita mungkin tak lalui apa dilalui, tapi kita kena faham apa dia lalui. Tapi satu di balik tu memang mengajar diri lah. Saya jujur saya cakap, saya yang masa umur 18 tahun masuk Islam dengan saya yang sekarang adalah jauh berbeza. Jauh berbeza. Mungkin akan datang akan lagi jauh berbeza. Maksudnya bila kita berjumpa dengan manusia ni ada pelbagai karena seronok sebenarnya belajar pasal manusia ni. Walaupun manusia ni sama, dia hatta kembar, saya boleh katakan walaupun orang tu kembar, saya yakin kembar tu sendiri mempunyai karakter masing-masing. Itulah seronok dalam kita. Mungkin saya rasa sebab dia bukan mungkin kita juga. Manusia dan kita mungkin memang bukan mungkin, tapi memang orang berada dalam fasa yang mencabar. Mu'alaf tu sendiri dalam psikologi mu'alaf tu sendiri dia ada satu tempoh yang di dalam tipulah saya kata saya tidak ada cabaran sekarang, tapi level dia berbeza dah lah kan. Level berbeza cabaran dia. Mungkin cabaran dulu sebelum bagi tahu berbeza, dah bagi tahu berbeza, sekarang dah lama bagi tahu dia berbeza. So saya yakin mu'alaf semua melalui cabaran masing-masing. Tapi yang boleh saya katakan sebenarnya seek for help. Sebab tu adanya, mana mungkin Allah jadikan satu-satu peranan tu untuk membantu. Kan? Peranan kaunselor sendiri. Boleh berjumpa dengan kaunselor, boleh berjumpa dengan seek for help lah. Jangan sorang-sorang. Tipu saya, memanglah kita, memang betul kita kena percaya, bergantung kepada Allah 100%. Memang betul. Sebab kita hamba Allah. Tapi dalam masa sama Allah mencipta manusia tu untuk menjadi khalifah. Jadi dalam khalifah tu ada peranan kaunselor. Jadi saya dalam peranan khalifah tu ada peranan kaunselor. Bukan saya je, saya yakin ada ramai lagi kaunselor yang sudi untuk membantu merungkai, untuk support emosi, support daripada segi membetulkan thought process kan. Sebab mu'alaf tu sendiri mempunyai banyak masalah-masalah psikologi ni. Bila kita kata psikologi mu'alaf ni, dia meliputi cara berfikir, thought process, emosi dan juga behavior. So nak melakukan perubahan daripada bertudung, daripada tak bertudung nak bertudung, daripada tak tutup aurat menutup aurat. Lepas tu emosi, takut, rendah diri kan. Lepas tu thought process, daripada banyak lagi thought process yang apa orang fikir pasal aku. Macam-macam kan. So ini semua memerlukan orang yang berkemahiran, kepakaran untuk membantu kita. Kan? Macam sakit kan, bila orang sakit kita jumpa doktor. Demam jumpa doktor, sakit gigi jumpa doktor gigi. Macam tu juga bila kita ada isu yang memerlukan sebab kaunseling ni dia ada banyak. Dia ada kaunseling perkahwinan, kaunseling kejayaan, macam-macam jenis kan. Macam-macam jenis kan. Tapi so far kita boleh je seek for help lah. Pertama seek for help. Dan pastinya pertama adalah kita dahulukan Allah lah. Dahulukan Allah, iaitu jangan tinggal solat. Kalau tak tahu solat, belajarlah solat. Dengan pergi masjid, ikutlah orang solat jemaah. Follow dia punya cara pergerakan pun tak apa dah. Yang penting kita pergi, put effort untuk memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki amalan kita. Dan kalau tahu solat, jangan sesekali tinggal solat. Dan berusaha untuk menambah ilmu agama, walau sedikit pun tak apa. Tapi jangan tinggal semua. Buatlah sedikit-sedikit. Okay, Cik Su, kalau macam mu'alaf-mu'alaf ni dia nak mencari kaunselor, macam mana tu? Ataupun dia nak contact Cik Su ke? Macam mana dia nak contact? Kaunselor kan. Sebenarnya kalau nak mendapat kaunseling ni, saya ada je beberapa sumber. Boleh je kita hubungi Hidayah Center supaya boleh, mana tahu nak jumpa kaunselor, kita boleh kita ada lah kaunselor-kaunselor yang boleh kita hubungkan lah. Suka-suka relawan kita yang mempunyai berkaunselor berdaftar. Okey, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Su atas perkongsian yang cukup-cukup dalam dan cukup-cukup insightful untuk kita semua. Semoga perkongsian dalam episod kali ini memberikan inspirasi untuk kita semua, terutamanya umat Islam di luar sana, untuk mempunyai semangat ataupun mempunyai azam untuk menyantuni para mu'alaf di luar sana lah, yang kita pastinya melalui ataupun
ataupun belum lagi melepasi fasa-fasa kesukaran dalam hidup mereka. Okay. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua para pendengar juga penonton untuk podcast Hidayah, dan terus sokong kami, support kami di Hidayah Center Foundation, dan kita berjumpa lagi di episod yang akan datang insya-Allah. Jadi saya ada satu pantun, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.